Okay, sekarang ni aku pada jarak 170 meter. Light 170 meter untuk aku berenang cun. Tapi ni aku paling jauh Oh tak boleh. Jangan jauh-jauh sangat 170 meter sedap kalau nak berenang. Oh sedap je dengan pemandangan yang cantik ni kan. Sedap tu. Jangan terlayan jauh sangat. Tak jejak. Tak jejak. Tak jejak. Kita berenang. Kita ikut ombak, layan. Sedap ni. Macam aku makin ke dalam ni. Ke dalam Kalau position aku dah 200 meter. 200 meter. Ni pergerakan aku dah 200 meter. Tapi kalau tengok awan belakang aku ni memang cun gila pemandangan dia memang cantik. Ni dekat Tanjung Balau. Kalau tengok belakang aku ni juga ada batu-batu ni. Sana tajam dia dah. Aku tengok sana dia tak pelampung pun ramai juga orang pergi sana. Ni kita. Akak baju hijau tu, baju hitam 3 orang tu mandi kat sebelah sana kak. Tempat orang ramai mandi tu. Kawasan tu kita memang kosongkan. Sementara air pasang ni berikutan kawasan tu kawasan berbahaya. Ada 3 air pasang. Nampak. Dah bagi amaran pun masih lagi ni. Bawa anak pergi kat sebelah sana. Nice Jom, aku rasa aku nak. Tadi tempat air sejuk mana Dalam lagi. Ni dah sudah hangat. Ni sejuk, sini sejuk. Sini sejuk. Sini sejuk. Okey. Jadi cukup untuk air ni. Pada jarak 170 meter tadi. Air masih lagi cetek dia punya landainya. Ni kan ni air pasang aku ada pada kedudukan tak jauh sangat. Nak ke sana lagi pun takut juga. Dan bawah ni masih pasir. Nanti kita try masuk dalam sekejap. Kita masuk dalam sekejap Kita try masuk dalam sekejap. Kita adjust kamera. Kita tengok. Mana berada tadi di sana. Okay. Tengok nampak air. Tapi air macam kotor sikit. Sekejap air mata. Batuk. Okay. Okay, nice. Tak tahu viewnya cantik tak sebab air dia macam hijau sikit sini, keruh. Okay. Tengok aku ni. Nice.